Okey, selamat datang pada anda semua. So, jadi hari ini kita sambung lagi untuk video tutorial. So, hari ini kita akan tengok bagaimana cara kita nak menggunakan satu gitu, tab yang AI business tool iaitu script TikTok. Okay, so anda klik pada script TikTok di bahagian kiri sidebar ni. So, ini adalah satu AI tools yang akan bantu anda untuk anda nak menjana script TikTok video. Jadi sebelum anda nak rakam video, mungkin anda perlukan skrip. Jadi skrip yang engaging, skrip yang berpotensi untuk menjadi FYP telah pun saya programkan di dalam kita punya Leadify Pro ni. So, jadi anda boleh terus gunakan untuk anda nak menjana skrip TikTok video. Untuk apa je produk ada. Okay, so, jadi cara nak guna ni mudah je. Okay, sebab kita gunakan AI apps, jadi anda tak perlu nak fikir, anda tak perlu pening-pening kepala nak buat prompting panjang-panjang dan sebagainya. So, kita hanya perlu isi maklumat yang diperlukan. Lepas tu, just tekan button. So, simple and easy. Senang dan mudah lah. Okay. So contoh kata ada dua cara kita nak gunakan AI tools ni. Pertama ialah, let's say kalau katalah anda ada satu description produk. Bagi contoh katalah contoh kat sini. Kata saya ada satu produk namanya ialah Blue Care Plus. So kata produk ni adalah produk berupa suplemen kesihatan yang berbahasakan herbal premium. Jadi kat sini katalah anda punya detail produk, description, siapa yang sesuai produk ni, lepas tu cara guna macam mana, lepas tu ada manfaat dia kan, ada manfaat dia, lepas tu ada testimoni sebagainya. So kalau katalah anda ada data-data produk berkenaan ni dan anda rasa anda nak create satu video TikTok yang mengeksplain, menerangkan tentang produk ni lah. So caranya mudah adik, anda hanya perlu dapatkan semua detail produk ni. Okay, detail. Okay, and then okay, kita copy semua maklumat yang ada ni. Kita copy. Okey. Dia kat sini. Kita pergi pada kita punya tadi ni. TikTok ni. So dekat sini, untuk kalau kata anda ada detail yang produk tu, anda boleh terus skip. Kita boleh skip pada nama ni. Nombor produk ni semua kita skip. Sasaran audience pun kita skip. So kita boleh terus copy paste ke dalam ni. Data-data tersebut. Okay, paste. Okay. Tapi tak ada masalah lah pun sebenarnya. Kalau kata anda nak isi pun tak ada masalah. Anda just type je Glow Care Plus ni. Okay, pas, copy, letak kat atas ni nama produk, paste, lepas tu sasaran audience, katalah anda nak sasarkan pada contoh pengguna yang mengidap sakit diabetes dan tinggi kolesterol. Okay, katalah nah ni. Jadi kita masukkan data-data produk di dalam dalam kolom kandungan sedia ada. Lepas tu saya katalah kita nak buat satu video TikTok yang berpotensi jadi FYP. Katalah kita set sebanyak 45 saat saat. Okay, so bila dah siap semua, anda hanya perlu tekan jana script TikTok. Okay. So, kita biarkan bagi sedikit masa untuk sistem akan menjana TikTok script. So dah siap Okay. So jadi dapat ni ada contoh script TikTok yang telah berjaya dijana. Okay, baiklah ni. Okay, so ada hook, kita ada hook dia. Jadi kita punya FYP ni memang dah siap hook dah. So anda tak perlu fikir nak apa tak hook ke apa sangat. So kita dah ada kita punya hook, 3 saat pertama. Ni dah ada teks, ada visual, nak letak muka macam nak letak nak buat action macam mana, ini audio nak letak perlu ke kita letak sound effect ke apa ke. So semua dia dah cadangkan kat sini. Lepas tu kita start pada hook, lepas tu pembukaan, kenalkan topik, okey, apa nak cakap, visual, gambar apa nak pakai, audio nak pakai apa, lepas tu isi kandungan, yang ni, okey, teks, apa yang nak dicakap, okey, teks kedua apa nak cakap, visual dan sebagainya. Dan kita ada penutup lah CTA, call to action. So jadi complete. So jadi dan kita juga ada sediakan tip tambahan di sini untuk macam mana kita nak jadikan video yang kita rasakan ni video yang berpotensi jadi FYP viral. So anda boleh follow lah tips tambahan yang telah pun dicadangkan oleh kita punya penjana skrip TikTok ni kat sini. Dari segi percayahan, dari segi hashtag, nak guna hashtag apa, okay, dan sebagainya. So kalau anda nak, anda boleh copy skrip ni, anda boleh salin dan anda boleh terus letakkan kat anda punya notepad ataupun kat WhatsApp ke apa. So jadi anda boleh lah nak edit dan sebagainya kat sini. Okay, so itu adalah cara pertama kita gunakan skrip TikTok ni, penjana skrip TikTok ni. Okay, cara kedua mudah aja. Cara kedua kita juga boleh kalau katalah anda memang tak ada idea nak buat produk apa, kan? Katalah anda nak buat TikTok video secara general, so katalah kat sini, katalah saya type UK Plus pengguna yang mengidap ni. Okay, katalah anda tak ada data, tak
ada data. Jadi kita mungkin nak buat secara general lah kot, katalah katalah mungkin kat sini kita letak satu isu lah kot. Okay. Isu, okey, gajah, isu, katalah isu, nak buat satu video berkenaan kes baru ni, anak gajah, isu anak gajah dilanggar, dilanggar lori. Okey, di klik jeli, jeli, okey. Sasaran dia katalah adalah pengguna lah, pembaca, katalah nak sasarkan video TikTok ni kepada pembaca ataupun penggemar, ataupun mungkin kepada penggemar video haiwan. Itulah contohlah So, ada tak ada kandungan? Okey, so kita dah buatkan satu skrip berkenaan isu ini, katalah kupas tentang apa, katalah saya nak tengok isu ni dari segi angle, katalah tentang apa, tentang mungkin tentang sikap pemandu lori ke, pemandu jalan raya ke, terhadap binatang bergajah. Contohlah katalah. Jadi katalah kita dah buat macam ni, kita buatlah katalah video dia dalam 40 saat. So saya channel skrip TikTok. So kita reset. So dia akan jana, kita bagi sikit masa. So siap dah skrip TikTok So nampak sini dia bagi satu cerita lah. Anak gajah dilanggar lori, dikrik jeli. So nampak dia dah bagi kita hook selama 3 saat. Lepas tu adalah pembukaan dia, okay, cerita tentang gajah ni, okay. Discount fat sebagainya, isi kandungan, skrip, apa semua. So nampak kat sini. So jadi kita boleh buat video. Jadi kalau kata ada tak semestinya kita nak buat video TikTok ni untuk produk. Kadang-kadang kita boleh buat skrip video ni untuk apa juga keadaan lah. Mungkin untuk nak penceritaan ke, storytelling ke, nak buat nak kupas tak isu semasa ke. Tak kisah. So anda boleh type saja apa tajuk kandungan kat sini. Lepas tu sasaran audien dan mungkin ada letaklah apa-apa detail yang anda nak. Okay. Sebagainya. And then just done. Okay. Okay. So okay. Okey, satu lagi kadang-kadang, okey, kadang-kadang cara ketiga yang kita boleh buat adalah macam ni. Sebagai contoh, katalah anda ada jumpa satu post kat Facebook. Okey, contoh sini saya jumpa satu post kat Facebook. Yang mana orang tu mungkin orang yang anda kata contoh anda ni seorang affiliate. Anda nak promote produk yang sama. Katalah kawan kita ni seorang Ahmad Fuad ni, contoh. Uh, Katalah Ahmad Fuad ni dia pun promote e-book yang sama macam yang anda nak promote. So katalah anda nak gunakan konten yang dia ada ni, tapi anda nak gunakan konten dia untuk anda gunakan untuk buat anda punya skrip TikTok video. So boleh tak masalah So just anda ambil konten ni. Okay. Okay, kat sini. Okay, saya copy sini, copy. Okay, kata kat sini saya buatlah satu notepad, saya buat sikit lah. Okay. So lepas tu dekat bawah ni saya tulis ni sikit. Dekat bahagian bawah ni saya bagi sedikit instruction kepada kita punya AI ni. Okay. Sila jana skrip TikTok berdasarkan ini supaya terpulang. Kalau anda nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Jadi ini contoh nak bagi dia nak bagi kita punya skrip tu nampak cantik sikit. So mungkin kita bagi cik komen lah supaya sistem faham apa kita dah berdasarkan topik, berdasarkan produk di atas, tapi buat lain sikit versi saya. Contoh boleh saya nak kalau biar TikTok generator ni buat konten yang berbeza tapi version saya. Okey. So saya pun ambil ni versi saya yang berbeza. Berbeza angle penceritaan terdiri di atas. Contoh saya nak boleh ni sistem generate satu TikTok video skrip yang version lain daripada yang dalam konten yang orang tu dah buat. Contoh kata kan. So katalah saya ambil ni semua, saya copy balik. Saya highlight, saya copy balik. Okay, and then saya letak kat atas ni. Mana kita punya video ni. Okay, so sebentar ni. So saya letak kat sini. Saya letak kat sini, paste. Okay.
Okay, saya cuba ni, kata saya nak buat video 60 saat. Lepas tu kita try jana skrip. Oh, tak boleh. Kita kena tajuk. Okay, katalah ini adalah uh, ibu. Ibu. Okay, kata audience kita nak sasarkan kepada uh, pengguna TikTok sajalah. TikTok. Tak kisah. Okay. Dah kita jana skrip. So, sistem akan menjana skrip. So, bagi sedikit masa. Siap. So, ada dah berjaya dalam tak sampai seminit ni. Kita dah berjaya siapkan satu konten yang sama macam kawan kita ni. Berkenaan ibu, dia buat ibu ni kan. Dia nak promo ibu ni. Tapi kita copy konten dia dan kita minta kita punya script generator untuk ubah sesuai pada konten version kita yang berbeza daripada uh, topik ataupun konten yang di-create oleh Muhammad ni. Jadi ini salah satu fungsi yang pada saya yang amat menarik. Menarik sebab apa? Kita boleh generate walaupun ada tak ada idea nak buat konten, so ada just ambil konten orang, lepas tu minta script TikTok generator ni buatkan version konten untuk anda sendiri. Okay? Yang berbeza daripada orang lain. So that's the best thing about app ni. Sangat-sangat menarik. Jadi so anda dah boleh ni lah. Anda dah boleh copy, salin script ni dan anda boleh copy dan pastekan ke tempat lain. Dan kalau katalah anda ada satu tools yang boleh generate video ataupun anda kalau ada tools tu, so anda boleh gunakan script ni untuk anda hasilkan terus video daripada skrip ni. Ataupun anda boleh gunakan skrip ni untuk anda nak buat video anda sendiri. So tak ada masalah. So itu saja daripada saya berkenaan tentang cara nak gunakan AI app penjana skrip TikTok di Leader 5 Pro. So thank you very much.